PAS membuat politik matriks di Johor. Anwar mengutamakan subsidi petrol walaupun dunia bergolak, merajuk Syed Saddiq selepas mahkamah tangguh keputusan. Azam masih ada dan Rosmah pakar kungfu mahkamah. Inilah berita utama di tanah air sepanjang minggu 28 Jun ke 4 Julai 2026. Anda bersama saya, Prabhakar Nation, dan ini Kuasa Live. Berita pertama, di Johor, siapakah kawan PAS, siapakah lawan PAS di pilihan raya negeri Johor? Kita bermula dengan soalan. Sekiranya Perikatan Nasional menang ke semua 33 kerusi yang mereka bertanding, mereka akan membentuk kerajaan Johor. PN di Johor terdiri daripada 11 calon PAS dan 16 calon bersatu. Tetapi pengundi biasa tidak tahu, mereka hanya melihat kepada logo dan mengundi sama ada untuk Perikatan Nasional ataupun tidak. Ini membawa kita kembali kepada soalan asal. Adakah PAS akan membentuk kerajaan bersama dengan bersatu? Dan ingat yang PAS telah menamatkan kerjasama mereka dengan bersatu pada 9 Jun. Situasi ini ada perkataan dalam bahasa orang putih. Ia dipanggil sebagai dysfunctional. Cacat keterlaluan, betul-betul rosak. Dua pihak yang bertentangan bertanding di bawah satu logo. Mengharap rakyat tidak kisah dan undi sahaja untuk mereka. Kalau kita tanya orang biasa, mereka akan cakap ini kerja orang gila. PAS bermesyuarat pada 29 Jun lepas untuk menentukan nasib bersatu dalam gabungan mereka. Tetapi keputusan mereka masih belum dikeluarkan. Dan kita sekarang pada hari Sabtu, Julai 4, dan ada seminggu sebelum hari mengundi. Adakah keputusan telah dibuat tetapi mereka senyap tentang perkara itu? Adakah secara senyap-senyap mereka meminta ahli mereka untuk tidak membantu bersatu dalam pilihan raya ini? Maksudnya meminta ahli-ahli mereka bukan sekadar tidak memberi mereka jentera, tetapi pada masa yang sama tidak mengundi untuk bersatu di pilihan raya negeri Johor. 2 in 1. Kekeliruan untuk penyokong PAS tidak berakhir. Awal minggu ini, PAS mengarahkan yang mereka mengundi calon UMNO Barisan Nasional di kerusi yang PAS ataupun Perikatan Nasional tidak bertanding. Mari kita break it down untuk penyokong PAS. PN ada 33 kerusi dan untuk 11 kerusi PAS, penyokong diminta untuk keluar dan mengundi untuk calon PAS. Untuk 16 kerusi bersatu, kami tidak akan hairan sekiranya, code language lah, sekiranya penyokong PAS tidak keluar untuk mengundi pada 11 Julai. Maka dengan itu, tidak menolak bersatu tetapi tidak menyokong bersatu pun juga. Dan untuk 23 kerusi yang tiada PN, pengundi diminta atau penyokong PAS diminta untuk menyokong UMNO. Dan pada masa yang sama mereka diminta jangan mengundi untuk pakatan. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, yakin ahli PAS memahami betapa perlunya penyatuan ummah diteruskan dan PN ialah wadah ke arah penyatuan tersebut. Mungkin kita akan mendapat penyatuan ummah style PAS satu hari nanti. Tetapi untuk kempen ini, pengundi perlukan panadol untuk memahami sepenuhnya posisi PAS. Sebab UMNO tidak menggunakan logo UMNO, dia gunakan logo Barisan Nasional. Dan dalam 23 kerusi yang bertanding, 8 daripada calonnya adalah bukan daripada UMNO tetapi daripada MCA ataupun MIC. Adakah PAS pusat menentukan bahawa untuk 8 pertandingan ini, ahli PAS bebas mengundi untuk sesiapa? Kecuali pakatan? Kira di kerusi Puteri Wangsa yang mana PN tidak bertanding dan penyokong PAS terus tolak pakatan iaitu Mazli Malik. Ini menarik bila kita lihat di kerusi Puteri Wangsa di mana Perikatan Nasional tidak bertanding. Di kerusi sana, pakatan meletakkan calon Mazli Malik, graduan lanjutan dalam pengajian Islam dan pencara pemikir Islamik. Tetapi tak boleh penyokong PAS menyokong atau mengundi untuk Mazli sebab dia adalah calon pakatan. Maka dengan itu dalam proses elimination mereka hanya tinggal dengan satu dan seorang saja calon bukan Melayu.
Mereka tinggal dengan hanya seorang calon Melayu, iaitu Rashifah Al-Junaid daripada Parti Muda. Adakah ini bermaksud yang pengundi-pengundi PAS, penyokong-penyokong PAS di Puteri Wangsa akan mengundi untuk Rashifah dan Parti Muda? Kesian kalau kita fikirkan tentang calon MCA di sana, Piao Chia Ling, sebab dia bukan ahli UMNO. Dan ini membawa kita kepada soalan lagi satu. Adakah PAS akan membentuk kerajaan dalam PN ataupun selepas hari mengundi melupakan bersatu di mana mereka telah menolak mereka dan terus cuba membentuk kerajaan dengan Barisan Nasional? Khususnya sekiranya Barisan Nasional tidak cukup kerusi. Satu idea baru, satu muafakat nasional tolak bersatu. Sekiranya hampir semua orang kecuali jawatankuasa pusat PAS keliru tentang apa yang berlaku dengan strategi pilihan raya di Johor yang berubah setiap hari ikut perkembangan terbaru, anda tidak perlu rasa bersalah. Tetapi soalan yang terpenting adalah adakah ini adil untuk pengundi Johor? Sebab ini memerlukan pemikiran yang sangat abstrak untuk menentukan siapa yang kita boleh menyokong sekiranya kita penyokong PAS. Tapi mungkin semua ini menunjukkan objektif paling utama PAS untuk PRN Johor ini, iaitu memastikan yang bersatu terkubur. Star Wars dan Star Trek pun tidak boleh lawan dengan PAS bila masuk ke dalam bab plot twist. Berita kedua, Anwar berkeras luaskan subsidi sambil harga minyak dunia tidak menentu. Kerajaan Malaysia dijangka menanggung lonjakan subsidi petrol sehingga 40 bilion ringgit untuk tahun 2026. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu Parlimen pada 1 Julai 2026. 2 bulan lepas, Anwar sudah meminta beberapa kementerian termasuk pendidikan dan kesihatan untuk mencari jalan untuk mengurangkan perbelanjaan. Adakah mengurangkan perbelanjaan kerajaan lain untuk menampung beban subsidi minyak arah tuju terbaik untuk negara? Dan selepas berhasrat untuk potong kos, PM memberitahu yang kualiti perkhidmatan tidak akan berkurangan. Belanja kurang, tetapi beri perkhidmatan yang sama. Hanya dalam Anwarnomics ini boleh berlaku. Pada hari yang sama, 1 Julai, ketika Anwar memberitahu beban subsidi sangat tinggi, dia menyalurkan subsidi diesel kepada 700,000 pemilik kenderaan diesel di Semenanjung. Harga pasaran hari ini adalah RM3.97. Harga subsidi pula adalah RM2.10. Perbezaan nyata adalah RM1.87 setiap liter. Kalau 700,000 pemilik kenderaan ini hanya menggunakan 100 liter secara purata setiap bulan, beban tambahan kerajaan ialah RM130 juta sebulan ataupun lebih daripada RM1.5 bilion setahun. Anwar juga mengumumkan langkah meluaskan subsidi untuk petani, nelayan, syarikat bas ekspres dan peniaga di Borneo. Pada masa perbelanjaan kerajaan semakin tertekan, adakah bijak kerajaan meningkatkan bilangan dan amount subsidi? Timbalan Menteri Pengangkutan Hazbi Habibullah memberitahu Parlimen pada 29 Jun bahawa kos seluruh LRT 3 sepanjang 37 km yang dibuka hujung minggu lepas adalah RM16.6 bilion. Kira-kira dengan wang yang dibelanjakan untuk subsidi bahan api, kita boleh bina 2 LRT. Hanya perbelanjaan 1 tahun, kita boleh membina 2 LRT. Mungkin kita boleh letak LRT itu di Muar ataupun di Keluang. Dan ini boleh mengubah kehidupan orang di sana. Isu besar yang kita menghadapi di sini adalah kerajaan boleh memberi atau teruskan subsidi petrol diesel. Orang happy serta-merta. Tetapi kerajaan pada masa yang sama boleh pilih untuk membina pengangkutan awam yang akan mengambil bertahun-tahun dan tidak sempat dihabiskan dalam satu penggal. Dan memang tak boleh membantu mereka menang undi, tetapi dia boleh membantu rakyat dalam jangka masa panjang. Bayangkan kita ada kerajaan yang memimpin rakyat dan terangkan kepada mereka beban mereka secara baik supaya rakyat sabar, supaya kita semua boleh maju ke depan. Bukan hanya rasa syok sementara. Macam mana kalau kita ada kerajaan macam itu? Berita ketiga, Syed Saddiq tidak akan berkempen di Johor. Mahkamah buat dia merajuk. Pengasas Parti Muda Syed Saddiq Abdul Rahman
mengumumkan dia tidak akan turun ke selatan untuk berkempen bagi partinya. Ini selepas Hakim Persekutuan Abu Bakar Jais memberitahu di Putrajaya pada 30 Jun bahawa keputusan kes Sadiq akhirnya akan keluar pada 13 Julai kerana Hakim C. Muhammad Ruzima Razali cuti sakit. Ahli Parlimen Muar Dua Penggal ni menghadapi tuduhan pecah amanah dan salah guna harta berhubung parti lamanya bersatu. Mahkamah memberi keputusan bersalah sebelum Mahkamah Rayuan menukar verdik. Mahkamah Persekutuan adalah langkah terakhir untuk Sadiq dalam usahanya membersihkan namanya. Selain tunangnya Bella Astila, ada barisan high profile hadir untuk memberi sokongan kepada anak muda triathlon ini. Menteri Kuala Lumpur Hanayo turun. Dari belah bersatu pula bekas Menteri Pendidikan Razzi Muhammad Jidin. Dan juga bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Jarang ada ahli politik yang mendapat sokongan daripada pelbagai pihak seperti Sadiq kita. Memang pelik keputusan mahkamah untuk melambatkan keputusan sehingga pilihan raya negeri Johor selesai pada 11 Julai. Tetapi pada masa yang sama, tidak masuk akal yang Sadiq tidak mahu berkempen. Parti Muda dimulakan oleh dia. Seluruh media sosial muda sehingga hari ini masih menumpukan kepada nasib dan cerita hidup Sadiq. Bukankah ini bermaksud dia ada satu tanggungjawab untuk membantu rakan-rakan seperjuangannya? Siapa bertanding untuk muda di Johor? Ada 4 calon muda di Johor. Aini Hazika Syafiee di Simpang Jeram dan Amir Jack di Maharani. Kedua-dua kerusi ini sama ada berdekatan dengan Muar ataupun duduk dalam kerusi Parlimen Sadiq. Manakala M. Pramanan di Bukit Batu adalah calon kali pertama. Sama juga Rashifah Al-Junaid di Puteri Wangsa, calon kali pertama. Rashifah pula meninggalkan kempennya di Johor Bahru untuk bersama dengan Sadiq di mahkamah. Hakim sudah beritahu yang keputusan telah dibuat. Hanya akan disampaikan pada 13 Julai. Apakah persediaan atau kerja yang Sadiq perlu buat antara hari ini sehingga 13 Julai yang mengelak dia daripada turun ke Johor untuk berkempen? Sama ada dia bebas ataupun dia ke penjara serta-merta pada 13 Julai, tidak ada apa-apa yang dia boleh buat pada masa ini. Kini ada kempen pilihan raya untuk parti yang dia bina dengan calon-calon yang turun dan ikut dia. Lebih daripada masuk iklan ataupun buat posting social media, kehadiran Syed Sadiq di Johor boleh membantu muda tidak kalah teruk di 4 kerusi yang mereka bertanding. Dan sekiranya muda kalah teruk di semua 4 kerusi dan hilang deposit, sudah pasti peluang muda di pilihan raya Negeri 9 selepas ni lagi malap. Dan sekiranya Syed Sadiq dibebaskan pada 13 Julai, adakah dia okey dengan muda lemas dan pada masa yang sama dia tidak membantu? Berita keempat, Azam masih diburu. Anwar masih ada cabaran dalam PKR. 5 ahli Parlimen PKR menggesa setiap rakan mereka di Parlimen menyatakan pendirian terhadap cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat skandal yang didakwa membabitkan mafia korporat pada 1 Julai 2026. Mereka ialah Wong Chen daripada Subang, Hassan Karim Pasir Gudang, SK7 Sungai Siput, Rozia Ismail Ampang dan Lee Chan Chung Petaling Jaya. Semua daripada parti PKR. Mereka membawa bersama mereka memorandum daripada 51 pertubuhan bukan kerajaan. Wong Chen meminta NGO ini memulakan kempen Name and Shame dan memberikan tempoh 7 hari kepada semua ahli parlimen untuk memberikan maklum balas sama ada mereka menyokong atau menentang perkara ini, iaitu penubuhan RCI. Kes mafia korporat akan tarik balik nama bekas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Azam Baki yang pencen pada Mei lepas. Semalam, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin bertanya mengapa Azam dilantik sebagai ahli jawatankuasa dalam Pusat Jenayah Kewangan Kebangsaan NFCC. Kes siasatan Azam oleh Ketua Setiausaha Kerajaan sewaktu Azam masih dalam kerajaan telah disampaikan kepada Perdana Menteri tapi belum dikeluarkan kepada rakyat. Mafia korporat dan Azam Baki pasti membuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim rasa kurang selesa. Walhal
mesti dia terfikir selepas Azam bersara dan juga bekas Presiden PKR Rafizi Ramli letak jawatan daripada parti dan parlimen untuk memulakan parti bersama, semua masalahnya sudah berakhir. Tetapi nampaknya geng lama Rafizi dalam PKR masih memberi sakit kepala kepada Anwar dan juga peluru untuk barisan pembangkang. Mengejutkan bahawa kerajaan masih mahu menamakan Azam ke jawatankuasa utama kerajaan pada waktu namanya terpalit dengan kontroversi. Hanya Anwar tahu sebabnya. Berita kelima, Rosman Mansor tangguhkan rayuan lagi. Kungfu Mahkamah sehingga 2028, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Rosman Mansor untuk menangguhkan rayuannya bagi mengetepikan sabitan dan hukuman kes rasuah projek solar hybrid untuk 369 sekolah di pedalaman Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit pada 1 Julai 2026. Saya perlu ingatkan, 1.25 bilion ringgit bukan juta ringgit. Rosman mahu kes ditangguhkan sehingga permohonan samannya untuk menyingkirkan Hakim Muhammad Zaini Mazlan, kini Hakim Mahkamah Rayuan yang mensabitkannya sebelum ini, diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Malah rayuan untuk menolak Hakim Zaini terpaksa ditangguhkan kerana salah seorang daripada peguam Rosman, Akberdin Abdul Kadir, tidak dapat hadir. Rakan Akberdin, Jagjit Singh, menangis teresak-esak ketika memberitahu alasan ketidakhadiran. Maka rayuan untuk menentukan sama ada hakim sesuai atau tidak dilewatkan sehingga September. Hanya selepas kes itu selesai, kes rayuan asal di Mahkamah Rayuan diteruskan. Rosman asal dicarj pada 15 November 2018. Dituduh meminta rasuah 2 kali untuk lebih daripada 192 juta ringgit secara total. Selepas kes ditangguhkan berkali-kali sejak bermula, hanya pada 1 September 2022, Rosman disabitkan kesalahan dan dihukum 10 tahun serta didenda 970 juta ringgit. Sekiranya Rosman kalah dalam kes semak hakim dan lepas itu kalah di Mahkamah Rayuan, masih ada peluang untuk tim lawyernya untuk teruskan perjuangan di Mahkamah Persekutuan. Pada kadar ini, seluruh proses kehakiman mungkin akan melangkaui Mei 2028, ulang tahun ke-10 suaminya Najib Razak hilang kuasa selepas kalah di pilihan raya umum ke-14. Rosman juga merayu kes barang kemas Global Royalty yang dia gagal pulangkan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkannya membayar 67.5 juta ringgit. Yang agak ketara pada masa ini, dengan dua kes ini, Najib tidak melibatkan diri dalam hidup Rosman. Media sosial Najib enggan membuat ulasan tentang nasib Rosman di mahkamah. Inilah berita utama di tanah air sepanjang 28 Jun ke 4 Julai, dianalisakan oleh tim kuasa di Ceras. Semua mata masih di Johor, tetapi tiada perkembangan yang Pasti apabila minggu terakhir kempen bermula, minggu depan akan ada berita-berita yang lebih Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Bye!